Kalau kita buat overhaul gearbox, apa yang kita tukar? First, di bahagian brake band. Kalau gearbox tu menggunakan brake band, kita akan tukar brake band yang baru sebab barang ni perlu ditukar. Yang kedua, kita akan tukar di bahagian auto filter. Nampak tak tu? Di bahagian auto filter dah terlampau kotor. Yang ketiga, benda yang wajib kita akan tukar di bahagian clutch plate. So, dia adalah antara clutch plate yang kita akan tukar di bahagian gearbox hampa. Ni adalah sebahagian sahaja. Untuk gearbox auto, memang banyak clutch plate yang diguna pakai. Nampak tak? Clutch plate dia dah mula botak. Yang seterusnya, apa lagi yang kita tukar? Kita akan tukar sekali di bahagian oil seal dan o-ring yang berada di bahagian gearbox. Supaya, nampak tak ni? Kita nak dia anjal, kita tak nak dia jadi keras laga ni. Nampak ni? Ni o-ring ni. Tapi dah jadi keras. Sebab tu akan berlakunya pressure leak dan sebagainya dengannya. Dan kita akan tukar lagi di bahagian piston seal. Kalau kita hampa ada menggunakan piston seal, kita akan tukar sekali piston seal yang baru. Barulah gearbox tu dalam keadaan yang terbaik. Dan apa lagi yang kita buat? Kita akan cuci semua di bahagian casing luar dan dalam. Pastikan tiada langsung minyak-minyak lama yang tertinggal. Kalau kata video ni bermanfaat, save video ni sebagai sumber rujukan hampa dan hilangkan button follow serta repost video ni agar dapat kita kongsikan lagi info-info berkenaan dengan gearbox hampa. Terima kasih. Assalamualaikum.